Betul, kemurungan. Jadi tajuk kita hari ni ialah kemurungan menghantuimu. Yang pun betul. Masalah keluarga pun betul. Okey, baik. Cikgu tertarik. Ikuan, amboi, kenapa tidur dalam kelas? Kenapa? Saya bermimpi nak jadi pemain motocross, cikgu. Kau motor pun tak hidup tak ada hati nak main motocross. Orang bela kambing nak jadi pelumba. Acah sangat. Salah ke budak kampung macam aku ni nak jadi pelumba motocross? Dah tu lebih. Jom pergi beli air je. Jom. Sekejap lagi kau nak pergi bagi makan kambing lagi. Ya. Aku pun haus. Saya bawa kau. Wan. Kau tengok ni. Tandingan motocross. Kau kena masuk ni. Ish, pandai aku. Aku main kambing je. Boleh. Kau boleh berlatih lagi, masa lagi ni. Mana pandai aku. Orang selalu pandai rendah kat aku. Tu orang lain. Aku support kau. Aku support kau dari bawah sampai kau menang nanti. Kau pergi latihan, aku teman kau. Kau pergi situ, aku teman. Mana-mana lah. Nah ni kau kena masuk ni. Nah. Okay, jom. Kau nak air apa? Air isi lah. Aku ambil apple lah. Jom. Weh Ali, betul ke aku boleh masuk pertandingan ni? Boleh. Aku yakin kau boleh. Aku akan sokong kau. Kau jangan risau. Aku kan kawan baik kau. Udin, aku nak jadi pelumba motocross. Tapi semua gelakkan aku. Nasib baiklah aku ada kau. Kau nak pergi mana tu ikut? Aku nak pergi jalan-jalan. Aku ikut. Jom. Bye-bye. Aku tak puas hati betul lah dengan Ikuan tu. Jom lah kita pergi rumah dia, rosakkan motor dia. Sama lah. Aku tak buat tiga dengan dia. Jom lah. Jom. Tu ada motor dia. Weh, yang ni kan? Tarik tu. Jom. Cepat. Kenapa pula tak hidup ni? Aduh, macam mana nak masuk tanding ni? Kuan. Motor dah okey belum tu? Dah okey lah. Malam tadi aku buat. Oh, kau pergi training tak? Training. Aku ikut kau. Jom. Kita pergi. Li, pegang motor aku sekejap. Aku nak tukar baju. Oh, boleh. Murid-murid yang saya kasihi sekalian, pada hari ini nama sekolah kita telah diharumkan oleh seorang murid atas kejayaannya dalam memenangi pertandingan Malaysian Motocross Championship. Dipersilakan Ikuan Hakimi bin Bahrain. Akhirnya aku berjaya dapat buktikan yang aku boleh.